Nyo, puasa Ramadan macam ni? Okey ke? Macam tu lah. Solat jemaah kau pergi tak? Entah. Kadang pergi, kadang tak. Ngaji kau dah habis belum? Quran pun tak ada, macam mana nak ngaji? Siam kau dah bangun tak? Lagi tak jumpa. Zakat fitrah kau dah bayar ke belum? Perlu bayar kau. Dah tu, takkan tak bayar. Pada satu ketika, para sahabat mendengar Nabi menyebut amin sebanyak 3 kali ketika menaiki mimbar. Maka baginda SAW ditanya tentang perkara tersebut. Maka baginda menjawab, Jibril AS telah datang kepadaku lalu berkata, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katakanlah amin. Maka aku katakan amin. Donga tu nyo. Jangan sia-siakan Ramadan yang kita ada ni. Oh, betul gak tu. Sompek lagi Yunus? Sompek. Apa tak sompek pula? Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Jom menyumbang untuk iftar dan maurih Masjid Seri Senayan 2025. Klik link di bio.